Korang bayangkan, Bandar Johor Bahru bermula dari satu keputusan berani Temenggong Ibrahim yang nekat bina pusat pentadbiran baru. Kalau korang nak tahu, tahun 1855 Sultan Ali serahkan pemerintahan Johor kepada Temenggong Ibrahim melalui perjanjian rasmi. Tak puas dengan Teluk Belanga di Singapura, Baginda mula cari lokasi baru yang lebih strategik untuk pusat pentadbiran Johor. Baginda balik dari Sungai Segan, mendarat di Bukit Tanjung Puteri, lalu mengisytiharkan kawasan itu sebagai Bandar Iskandar Puteri. Pada 1 Januari 1866, Temenggong Abu Bakar menukar nama bandar ni kepada Johor Bahru, sempena warisan Johor Lama. Sekarang, Bandar Johor Bahru dah jadi bandar yang super sibuk sampai jam teruk dari pagi sampai malam tanpa henti. Dan Johor Bahru juga dah jadi pusat ekonomi penting. Ramai rakyat Malaysia ulang-alik kerja ke Singapura setiap hari walaupun penat. So, mana orang JB kat sini? Jangan lupa follow aku untuk semangat bangsa Johor!